Kita buat tabungan emas tuan-puan, berjaya keluarkan emas fizikal. Saya berani cakap risiko rugi boleh dikatakan tak ada. Syaratnya kita simpan lama. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke atas. InsyaAllah risiko rugi boleh dikatakan tak ada. Contoh kita buat tabungan emas. Kita berjaya keluarkan emas fizikal tapi berlaku penurunan harga. Sebenarnya kalau kita faham kita tak rugi pun selagi mana item emas berada di tangan kita. Tak ada istilah rugi pun selagi mana ianya berada di tangan kita. Sebab jaminan daripada pakar-pakar keuangan, harga emas akan terus naik. Cukuplah apa yang berlaku 2 tahun lepas, setahun lepas, 3 tahun lepas, cukup tuan-puan. Sejarah telah membuktikan harga emas naik. Katanya pakar-pakar keuangan 20 tahun ke belakang emas memberi pulangan sekitar 10% setahun. Jadi kita jangan terus mengkaji lagi. Tak payahlah kita menunggu, mengkaji tak payah. Kita buat sahaja tabungan emas, mesti kita dapat keuntungan jangka panjang.